Emilia sancifolia. Untunglah siapa nama Emilia, ni nama pokok ni. Jadi daun ni di Jawa dan sebagainya mereka makan buat ulam daun. Tapi kalau untuk kebaikan lain, dia bagus untuk paru-paru. Siapa ada masalah dengan paru-paru. Dia ni di Afrika diguna dengan meluas, iaitu mereka yang buta malam. Malam aja dia tak nampak. Selain daripada rawatan lain, mereka mengamalkan makan daun ni ataupun minum air rebusan daun ni. Dia ambil semua sekali-sekali dengan akar, dengan bunga dia semua, dia akan rebus dan minum. Memang dia bagus untuk membantu penglihatan mereka yang kabur di waktu malam. Dia tak nampak, malam dia tak nampak. Jadi inilah daun dia, boleh tengok. Boleh makan buat ulam, makan saja mentah boleh. Kalau nak masak pun boleh. Ada orang masak dan makan bunga dia dan daun dia dan sebagainya. Tak ada masalah. Wallahi.